Kita pindah kepada adab yang ke-27, perhatian kepada membetulkan shaf dan mengaturnya, juga merapatkannya. Ini kerja siapa? Peranan imam. Imam dan juga makmum hendaklah mengambil perhatian berkenaan shaf dalam membetulkannya, merapatkan dan menutup renggangan yang terdapat padanya. Mana kalau shaf kita renggang, kena rapat. Tak betul, betulkan. Jadi tak penuh, suluh penuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah." Betulkan saf kamu, kerana membetulkan saf itu adalah kesempurnaan salat. Mana kita betul sah ni bukannya biasa-biasa. SOP tamamis solat, nak sempurna solat jemaah kita ni, sah tu kena betul. Kena perhati tengok. Ana ingat dulu tak ada pun garisan-garisan ni. Betul ya sah. Mari zaman kita ni ada garisan pun tak betul juga. Sebab apa? Sebab ikhtilaful qulub, sebab hati kita tu berbeza. Orang itu sakit hati kau orang ni, orang ni sakit hati kau orang tu. Jadi dari sudut rohaniyah, solat itu mungkin tercalar kalau kita ada perasaan benci kepada saudara kita, seorang muslim. Yang kena betul. Hadis ini rawahu Ahmad dan Muslim. Mana hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaklah kamu membetulkan sah-sah kamu, atau jika tidak, mu tak dengar kata juga nak buat sah masing-masing, Allah akan menyelisihkan antara wajah-wajah kamu. Mana muka kita kalau jumpa tak apa nak senyum sama sendiri. Sebab apa? Sebab sah kita tak betul. Allahu Akbar. Hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Anda duk perhati hari ni para jemaah sekalian, waktu kita solat di airport, di surau, jemaah kita ni bukan sakat sah tak betul, dia tak masuk sah nah. Tak masuk. Anas sendirilah cara peribadi, sudah kita ambil wuduk, kita akan tunggu. Kita duduk tempat imam, kita tunggu situ. Yang kita pakai jubah ni, orang percaya sikit lah, nak jadi imam pun tidak nampak kodi sangat kan? Panggil, solat. Saya nak qasar. Memang kita musafir, kan duduk dalam bilik dipaca, dalam bilik pelpasai kapal terbang dah ni. Kalau duduk luar, takut-takut orang mari ngata orang ada. Ni dalam bilik pelpasai tu orang musafir tu. Kapal terbang ni tak ada dia musafir kurang pada 80 kilo. Kau ada? Kalau helikopter mungkin lah tak? Ada ya orang kawasan ni naik kapal terbang main-main gitu contohnya. Tapi kalau kapal terbang flight mesti jauh. Mana boleh qasar, boleh jamak. Ada dengar kata, ada tak? Ada setengah tu kita panggil, mai solatnya, mai wa tak irai, maka pergi tepi dinding kat Allahu Akbar. Wei, kata gitu mana payuhnya di. Nyawak kerah. Wak macam tak kenal, tak tahu gapo. Kalau sama-sama kita pakai luar rok, luar jin, takut dia jadi tu imam, baik dia lari. Tapi kalau imam pun zuhur dengan asar tak boleh. Kalau kau ada Isya, kena beringat juga. Takut tukar lagi baca Quran Zabirin hari dulu ya. Lepas tu cari sudah tak jumpa apa pada tu. Sudah kata nak kita cari kat mana ni. Itulah fenomena realiti masyarakat kita yang menyedihkan kita lah. Ana sebut ni bukan kerana nak ayat kita pandai, sebut apa yang berlaku di airport, yang berlaku di mana, di RNR, yang penting kenapa kita susah sangat untuk nak kesatuan ummah dalam bab solat jemaah ni. Jangan tengok dalam ni Tuhan kata, Nabi sebut apa ni? Maksud membetulkan sah menjadikan kedudukan bahu dan tumit selari antara makmum. Jadi kita kena ingat dalam bab sembahyang Jumaat ni,
Hak kira betul tu tumit bukan ibu jari kaki. Ibu jari kaki kita ni tak sama, ada orang panjang, ada orang pendek, tapi tumit sama. Jadi kita kena letak di tumit. Bahu boleh. Jadi orang bongkok. Kalau orang bongkok tak boleh. Kena bongkok 7 bahu dia pakai depan duduk. Kita pergi duduk ukur bahu dia tak jadi. Tapi tumit insya-Allah selamat. Sebab itulah sahabat kita yang solat atas kursi, kita nak ukur ke apa? Tanda-tanda ni. Orang solat atas kursi dia nak ukur dengan apa? Tumit dia tak ada di atas kursi. Dia kena ukur dengan punggung dia. Punggung dia tu, ni punggung ni duduk atas saf sekali dengan tumit orang. Itu dia panggil ukuran untuk orang solat atas kursi. Demikian juga dengan menutup keterbukaan atau renggangan yang berlaku dalam saf dengan merapatkannya. Nabi SAW sentiasa mengambil berat berkenaan perkara ini, sehingga diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika iqamat dibacakan, baginda Nabi SAW berpaling ke arah kami. Biasanya Nabi sebelum dia akad takbir, dia akan paling ke makmum belakang. Nabi tengok sahabat, aqimu sufufakum wa tarassu, luruskan saf-saf kamu dan rapatkan ia. Fa inni arakum min wara'i zahri, aku nampak keduduk kamu di belakang aku. Ini mukjizat tuan-tuan. Hadis ini dalam Bukhari. Ini dipanggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beri cermin dia depan, nampak belakang. Kita lah ni pun mukjizat ada juga, pasal cermin depan jadi. Nampak orang belakang macam kita terbang kereta kan. Tak payah pusing teka, tengok kat cermin atas tu. Oh ada. Maknanya itu mukjizat Nabi. Ia bermakna merapatkan kedudukan antara setiap makmum agar tiada ruang yang kelihatan antara celahan tubuh mereka. Ini adalah bagi menghindari kemasukan syaitan antara ruang terbuka tersebut yang bakal merosakkan suasana persaudaraan antara para jemaah dengan bisikan kejinya, wal-iyazubillah. Syaitan ni kerja dia mari nak kacau kita. Tujuan kacau tu apa? Nak suruh kita balah sama kita. Itu ya. Melebarkan jarak antara dua kaki makmum bagi merapatkan kedudukan kaki yang biasanya dilakukan oleh sebagian jemaah adalah perbuatan yang menyalahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tempat ni dia nak rapat tumit dengan tumit sapat kaki gitu. Tak kita apa gitu. Kita bukan kaki, kita tarik orang mari dekat. Nah, dia nak suruh apa? Tengok kawan tu tak mari, dia kaki. Lah. Tak duk orang maya tu kaki gitu tak comel. Nah, tidak sopan kata orang. Bahkan ia menyebabkan kesusahan kepada makmum yang berada di sebelah kanan atau kirinya dan akan menyebabkan celahan yang terbuka antara dua makmum di sisi kanan kiri, jarak kedua kaki seorang itu yang berjauhan. Dia jangan kita ataupun jarak kaki kita ni. Biar rapat kaki tu, dekat kaki dengan kaki kita. Alhamdulillah, cobalah kita praktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab salatul jamaah yang mudah nak buat. Nak ke tak nak ya? Orang Kelantan kata say ke tak say. Kalau say buat, tak say tak buat. Say dengan tak say. Itu je dia punya bahasa dia.